Derin Kuyu. Tapi aku berhenti sekejap dekat tepi jalan sebab aku tengok dia punya view terlalu cantik lah. Masya Allah, cantiknya. Memang cantik. Masya Allah. Subhanallah. Okey, kita dah sampai dekat Derin Kuyu Underground City. So sekarang ni kita nak pergi cari dia punya counter tiket. Kita nak beli tiket masuk ke dalam. Ni bukan Derin Kuyu. Sejuk gila. Masih lagi sejuk, masih lagi mulut berasap. Dia punya counter tiket kat dalam tu. Kita kena jalan kaki sikit lah nak pergi counter tiket. Derin Kuyu ni dulu aku pernah masuk sekali. So ni kali kedua lah aku akan masuk Derin Kuyu ni. Cuma dulu masa aku masuk dulu time winter juga, tapi masa tak ada snow. Kali ni aku pergi, tempat ni penuh dengan snow. Ni batu-batu dia berkala-kala nampak. Ni batu ni, batu daripada gua. Allah. Okey, jom kita pergi dekat counter tiket dia sebab aku nak pergi toilet. Sakit lah perut dah. Aku rasa ni counter tiket dia kot. Apa-apa pun kita pergi toilet dulu. Kita relax minum kopi sekejap lah. Sementara tunggu jemaah-jemaah lain. Diorang tengah tengok apa nama ni, Fish magnet apa semua tadi tu. Dia punya counter kat sebelah situ je, dekat je counter dia. Sejuk sejuk. Sejuk kena kopi. Mantap. Okey, kita dah settle beli tiket kat sini. Kita nak masuk dekat dalam Derin Kuyu Underground City. Okey. Ni Derin Kuyu Underground City. Tempat ni dibina beberapa ratus tahun yang dulu. Tak tahu siapa yang bina tempat ni. Ada seorang apa ni, rakyat Turki secara tak sengaja terjumpa lubang-lubang bawah tanah ni. Ni tempat ni, bayangkan tempat ni adalah satu penempatan zaman purba. Dia korek pakai apa tak tahu dah. Zaman dulu kan dia nak ni kan. Tak, ada tempat air ke? Kalau nak minum air kan, ada tempat air. Tak ada air. Tak ada, tapi zaman dulu ada lah air mengalir untuk dia orang minum. Ni kawasan dia orang untuk Boleh ambil abang. Ni dia punya lubang asap. Lubang asap lah. Ni dia punya lubang udara. Ni tak nampak. Tak baik tu. Tak nampak. Tak pagar tu tak. Ni lubang udara dia. Tak tahu berapa dalam lubang udara dia. Tak nampak bawah ni. Bayangkan di bawah lapisan tanah di Turki tersembunyi sebuah kota purba sedalam 85 meter. Inilah Derin Kuyu Underground City, kota bawah tanah yang mampu menampung lebih 20,000 orang. Ia lengkap dengan dapur, sekolah, tempat ibadah dan terowong rahsia yang bersambung berlapis-lapis. Dibina beribu tahun lalu sebagai tempat perlindungan daripada musuh, Derin Kuyu menunjukkan betapa hebatnya kejuruteraan purba. Tapi yang paling menarik, para penyelidik percaya baru 20% saja yang diterakai. Okey, settle kita menjelajah apa Derin Kuyu Underground City. Kita nak pergi inilah, kita nak pergi cari makan jap. Nanti kita tengok kat mana tempat yang sedap dan murah kat area Kapadosia ni. By the way, aku nak pergi ambil duit refund dulu sebab hot air balloon pagi tadi dah bayar semalam, tapi pagi tadi tak boleh naik pula. So kita pergi ambil kita punya duit refund dulu lah.
Lepas tu baru kita tengok nak pergi jalan kat mana. On the way balik daripada apa ni, Green Kuyu, nak balik semula ke ni, ke Jerome. Terjumpa satu spot yang baik. Punya view main padu itu. Baik gila depan. Tempat ni nama Kaya Sihir. Kaya Sihir. Cantik gila aku. Ni ada istana, ada castle. Aku tak pasti castle apa ni. Tempat ni memang luar biasa. Udara sejuk, pemandangan salji ni macam dalam mimpi. Duduk sini rasa tenang, macam semua masalah hilang. Pagi ni kita nak bergerak balik ke Istanbul. Semua dah siap, dah packing semua barang, dah masuk kereta, dah breakfast semua dah. So kejap kita bergerak ke Istanbul lah, kembali ke Istanbul. So aku sekarang dekat Bandar Kapadosia, dekat Hotel Crown Plaza. Alright. Sebelum kita gerak daripada Bandar Kapadosia ni, kita singgah dulu lah satu kedai. Dia orang ternampak ada satu kedai untuk shopping. Tak apalah, kita bagi peluang dia orang. Kita bagi peluang. Aku lepak dekat kereta je, tunggu dia orang pergi shopping jap. By the way, ni bandar Bursa. Ni Bandar Kapadosia. Dia punya town center dia. Yang kita duduk semalam tu dekat Jerome. Jerome tu memang kawasan tumpuan lah. Snow masih ada lagi ya. Snow dah tak turun dah, tapi ni snow yang balance yang ada ni, belum cair. Daripada Kapadosia ni nak ke Istanbul lebih kurang 747 km. Jauh. Aku ingat kalau bawa kereta dalam 7 jam 8 jam, itu atas kertas lah. Ni campur berhenti apa semua, mau pergi 10 jam rasa ni, 11 jam. Kita apa, kita tengok dulu macam mana. Cuaca hari ni kat Kapadosia agak mendung, macam nak hujan lah. Mendung dan sejuk. Lepas tu dia berangin pula tu. Dia time musim winter, musim sejuk ni, selain pada sejuk, yang menyebabkan kita jadi sejuk tu adalah angin. Bila angin tu tiup, dia punya sejuk meresap ke tulang. Okay, aku lagi 3 jam lagi nak sampai ke Istanbul. On the way nak ke Istanbul daripada Kapadosia ni, aku lalu Ankara ni, daripada Ankara lah nak ke Istanbul. Salji dah mula turun kat area ni. Itu air masa daripada Istanbul ke Kapadosia, kawasan ni belum bersalji lagi. Ni dah turun sampai sini. So aku berhenti isi minyak ya, dekat apa ni, stesen minyak. Tengok snow dekat pokok-pokok ni semua dah turun dah. Ini view yang bukan tiap-tiap hari kita boleh tengok. Snow dah mulai turun ni. Kita tengah drive ni, snow halus-halus dah mulai turun. Dekat depan ni pun penuh dengan kabus dan snow. Snow turun lebat. Snow turun lebat. Kali ni main lebat betul turun. Sebiji-sebiji besar-besar. Snow turun geng. Snow turun. On the way to Istanbul. Aku berhenti jap dekat RLR ni, semata-mata nak rasa snow. Lebat weh. Nampak tu. Tu dia. Memang sejuk gila. Sini aku tengok dia punya temperature dalam 0 Celsius, 0 Celsius. Dah tak payah isap ukur lah.
Ni pun dah keluar asap ukuk lah. Rasap-rasap mulut. Kami meneruskan perjalanan ke Istanbul dan sampai sekitar pukul 12.30 tengah malam. 12 jam perjalanan yang amat memenatkan tetapi berbaloi. Okey, menu kita pagi ni Maggi. Tu dia Maggi. Maggi mushroom. Tiap-tiap hari makan roti Turki ni muak juga rasanya kan. Dekat orang Melayu biasa. Turki dengan Pakistan baik Turki. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning daripada Istanbul. Ni hari ni kita nak pergi berjalan-jalan dari Istanbul. Kita akan pergi Spice Bazaar, Grand Bazaar. Lepas tu kita akan pergi ke Bosphorus Cruise. Okay, so sekarang aku tengah berjalan nak menuju ke stesen Cemberlitas. Daripada stesen tram Cemberlitas tu kita akan terus ke kira-kiranya ke Spice Bazaar dulu kot. Okay, hari ni tak berapa sejuk sangat. Walaupun tak berapa sejuk, still mulut berasap lah. Cuma apa ni, hari ni matahari ada, dia tak hujan macam sebelum-sebelum ni. Apa kita selesa sikit lah nak berjalan. Okay, by the way, di kawasan Fatih Sultan Ahmed ni pagi-pagi dah jam lah. Kereta banyak, orang nak pergi kerja. Okay, kita gerak menuju ke Cemberlitas Station. Kedai dah mula buka pagi ni dekat area sini. Dah boleh lah nak makan breakfast ke apa. Ni yang fresh. Ada yang fresh. Dia masak-masak. Oh, sedap lah nampak makanan ni. Yang ni sedap. Kita makan ikan bursa. Kan? Okey, kita nak beli kuih ni. Aku tengok memang sedap gila. Menggoda betul, aku nak beli tak? Tak kira. Borek, Turkish borek. Turkish borek. Cemberlitas, meşhur. Nama dia Turkish borek. Turkish borek nama dia. 140 lira. 140 lira. This one. Maşallah burada. Thank you. Burada al bunu bu arada. Okey, kita dah dapat borek nama benda ni. Kena sebut betul-betul tau. Borek. Kalau kat Pakistan ada nama tempat Bamburik nama dia. Tu kena pergi ke tempat tu. Ini borek. Okey, kejap lagi kita makan borek ni. Borek ni memang sedap. Aku pernah makan dekat Bursa tu. Memang best. Macam okey tak? Sedap ke tak borek ni? Ni Kau rasa? kita try borek dia. Sedap? Sedap eh? Lampau-lampau sedap. Nak rasa sikit? Alamak. Sedap. Sangat sedap. Kedai tu terletak di Cemberlitas lah. Dekat dengan tram station Cemberlitas. Ni Turkish Delight. Kedai Turkish Delight ni merata dekat area sini. Kena pandai pilih lah. Ni makanan Turki yang famous tu. Apa nama dia? Cik Mili. Apa tak ingat nama dia apa. Roti bulat. Aku punya Airbnb ni memang dekat dengan area kawasan sini. Memang terbaik lah Airbnb ni. Walking distance dekat dengan attraction place. Dengan tram station pun dekat. Tak jauh. Ni stesen Cemberlitas. Tu tram dah datang. Nak ambil penumpang. Jaga. Tram. Okey, 1, 2, 3. Okey, ngam. Kau nak pergi kerja. Busy sikit pagi ni dekat area ni. Orang nak pergi kerja. Kita pergi jalan, orang pergi kerja. Ni ada lagi satu roti. Tak tahu lah sedap tak roti ni. Tapi murah lah, 10 lira satu. RM1.30.
Kita punya Sedap. lady semalam pun buat. Dia roti. Saya rasa roti lah, tapi boleh tahan rasa dah. Ustaz beli buah kan? Sedap eh? Delima. Delima? Aksir. Oh, jus. Okey. Bagus dan sedap. Sini banyak jus-jus. Jus oren ada, jus delima ada. Pagi-pagi buta dah buka kedai. Train dah sampai dah. Kita nak menuju ke Eminonu. Eminonu. Untuk kita naik ni cruise ke seberang. Alright, kita dah turun daripada tram. Kita nak pergi beli tiket dekat tu. Apa nama ni? Bosphorus Cruise. Ni dia slot Bosphorus. Wah, cantiknya. Memang gelap ni awan ni lah. Awan tebal. Okey, cruise pun dah sampai. Sekejap lagi kita akan naik cruise. Tengah tunggu orang turun sekejap. Lepas tu kita boleh masuk. And outdoor areas of the vessel in accordance with the relevant law. Alright, kita dah berada di atas cruise. This is Bosphorus Cruise. Ni jambatan yang kita lalu semalam naik kereta. Dia terus pergi ke sana. Bawah jambatan ni banyak kedai makan. Galata balik, sembol balik, senggol-senggolan semua ada. Balik tu apa? Balik ikan. Oh, ikan. So, belah mana kita nak? Balik tu ikan. Bukan balik rumah, ikan sambil kita bergerak naik cruise ni, ada banyak burung lah. Cruise ni kita menuju ke seberang sana. Ini burung polong tu. Ni burung apa, camak laut gila, angin sejuknya. Dekat atas dia ada stingkat lagi ke atas. So kita boleh nampak apa ni, sekitar Istanbul. Kita dah sampai dekat seberang. So settle Bosphorus Cruise. Satu aku perasan kat Turki ni, Masjid dia semua pattern sama lebih kurang. Memang banyak masjid dari sini, semua pattern lebih kurang. Mana? Sana. Ui, sejuk weh. Sejuk. Tapi tak cantik. Tahu gerigil. Sedap sangat. Ni dia coklat Dubai. Yang ini Coklat Turki Dubai. Inilah dia yang kita orang beli tu. Beli. Ambil. Nak yang Coklat ni memang famous dekat Turki. Orang Malaysia yang datang Turki ramai yang beli coklat ni. Ramai yang mengidam coklat ni. Ulka. Coklat Dubai versi Turki. Jom borong. Mari kita borong. Oh, kat sana ada orang mancing Apa hujan-hujan pun ramai orang mancing. Siapa geng-geng kaki pancing boleh datang sini mancing. Kita sekarang berada di Karakoy. Kita nak cari kebab ikan. Ataupun dia panggil apa? Balik AV. Lebih kurang kot. Dekat area sini terkenal dengan kebab ikan. Area kawasan Karakoy ni. Lepas tu jambatan daripada apa ni? Daripada Eminonu kan.
Ada satu jambatan. Kau bagus. Ni salji ni. Bukannya hujan. Salji sekarang tengah turun ni. Tapi salji nipis je. Ni tepi sungai ni banyak apa ni, kedai. Kedai madu pun ada. Madu ni kat mana-mana ada lah kedai dia. Sampai ke Kapadosia pun ada kedai madu ni. Tadi kita kat seberang sana. Sekarang kita kat seberang sini. Kita dah sampai dekat tempat kebab ikan Tapi kedai pakcik ni tutup lah. Kata kedai pakcik tu dia kat depan ni. Dia buka macam payung lah. Kalau tempat kita dia bagi kedai payung. Kedai payung. Tapi tak ada pakcik ni hari ni. Sebab hari ni hujan dengan snow kan. So kita tengoklah mana kedai lain yang kita boleh makan kebab ikan. Sebab kedai pakcik tu memang famous lah, viral. Kedai pakcik tu memang viral, orang cakap sedap. Tapi tutup pula, tak ada rezeki kita. Tapi sebenarnya kedai lain banyak lagi yang jual apa ni, yang jual kebab ikan ni. Boleh lah kita tengok kedai mana yang okey sikit. Ni pun boleh, mana-mana je. Ni orang punya pasar ikan. Macam-macam seafood ada jual. Tak nak beli ikan ke masak malam ni? Wah, udang pun ada. Udang jumbo. Ni dia kebab ikan. Gigit perah. Kita tengok apa rasa kebab ikan. Sedap atau tidak? Rasa ikan sedap. Okey, sedap. Lulus. Memang sedap. Macam biasalah dekat Turki ni. Kalau tak kena cai Turki memang tak sah. Mesti mau kena je. Macam kita Malaysia teh tarik, dia orang cai. Dia TO je, TO kosong. Lepas tu kita letaklah gula ni lah. Dia dah bagi gula, letak gula ni. Kau nak manis. Yes, very free je. Nak koyak ni sikit. Okay, dah sampai. Kita try. Kau tak ajar tadi. Tadi saya Ni nama apa pula? Lain pula. Cara makan ni, koyak. Buat makan dah. sama je, bagus senang nak makan. Ni sebab dia ikan kan. Kita ambil lemon ni, kita perah kat dalam ni. Ya, betul ada gigit makan bismillah. Ni nama apa pula ni? Sikit lah, sama je. Sama je. Selamat apa breakfast siang adik tu. Tu lebih saya malam tanya. Apa rasa, bos? Betul tak apa-apa, saya pukul 6. Sebenarnya pukul 5 setengah saya keluar rumah dah. Best. Tengah pagi. Rasa dia sedap. Rasa ikan. Rasa dia ikan. Dia cakap Itulah nak turun Malaysia rasa yang macam ni. Jangan beli yang macam. Okey, kita dah selesai makan. Dah kenyang dah. Kita makan buat rasa-rasa je. Nak try kan. Sekarang ni kita on the way nak pergi dekat Spice Bazaar pula. Okey, sekarang ni kita nak berjalan merentasi jambatan ni. Pergi kat seberang. Seberang tu tempat yang kita apa ni? Tempat kita mula-mula naik cruise tadi tu. Tangan ni sakit. Sakit oi tangan aku ni. Kopi dulu. Dan aku tunjuk view kat depan. Lepas aku sambung video tempat lain pula. Ui, memang tak tahan ni. Ni tengok kat depan. Ni view kat depan . Ni Spice Bazaar. Kat dalam ni Spice Bazaar. Jom kita masuk ke dalam Spice Bazaar. Barulah kurang sikit sejuk. Kurang sikit dah. Dekat dalam Spice Bazaar ni macam-macam ada jual. Ada jual rempah-rempah. Ada jual saffron. Ada jual apa nama ni? Turkish Delight. Macam-macam jual. For what? For Oh, nampak kan?
Hot man. Mantap. Ni kalau hidung sobat boleh. Can drink? No, smell. Oh, smell. Beli 140 lira. Not gram, directly 140. Yang ni semua teh. Macam-macam perisa ada teh. Ni semua Lemon, red untuk teh. strawberry, anggur. Ni pun teh. Yang ni Turkish Delight. Ni rempah ratus. Segala rempah ratus semua ada. Ni saffron pun ada, saffron. Ni saffron daripada Iran Iranian saffron. Okay. Sekarang ni kita nak pergi dekat Grand Bazaar pula. Tu ada shopping. Aku beli ni tadi. Aku beli saffron dengan Turkish Delight. Dekat Spice Bazaar ni dia banyak jual benda-benda macam tu lah. Makanan, rempah semua. Kalau dekat Grand Bazaar dia banyak jual baju. Baju, jaket, topi, segala jenis macam tu lah. Ni satu lagi apa ni, kedai Turkish Delight yang famous lah kat sini, Hafiz Mustafa. Kedai ni famous dan harga dia memang mahal. Tapi walaupun mahal, dia punya rasa sedap lah. Jom kita try compare Hafiz Mustafa punya Turkish Delight dengan yang tadi punya. Mana yang best? Taste? Yes, taste. Tengoklah. Jujur cakap, Hafiz Mustafa punya lagi sedap daripada yang tadi. Produk ni quality. Dapat beza lah. Yang mahal punya dengan yang murah. Lepas tu dia tak manis sangat dia tak manis sangat macam yang tadi manis. Yang tadi pun sedap juga, tapi yang ni lagi sedap daripada yang tadi. Okay, selain pada Turkish Delight, dia ada jual baklava kat. Walnut Sultan macam best. Nak kena beli, nampak macam best. Selesai dekat Hafiz Mustafa. Sekarang ni kita nak pergi dekat Grand Bazaar pula. Kalau nak datang Turki ni, mana yang berkemampuan, yang ada duit lebih, spare duit RM1. Macam-macam boleh beli. Dari makanan, pakaian, apa-apa saja, semua berbaloi beli kat sini. Dia punya baju-baju semua murah. Dia punya makan mahal sikit lah, kena pandai cari. Lepas tu dia punya gift-gift semua, tinggal spare duit. Bawa RM1 pun boleh habis duit kalau datang sini. Wow, mantapnya. Kambing. Oh, gila ni best ni. Oh, banyak betul lah godaan lalu kat jalan-jalan ni. Kambing kulit tadi mak air meleleh Helio tengok. Kita dah sampai dekat kedai apa ni, kedai gift ni. Nak beli fresh magnet ke, nak beli kitchen ke, bag apa benda semua ada sini. Alhamdulillah, kita dapat jumpa saji yang tebal. Baru turun je kat Istanbul. Kita on the way nak pergi ke Grand Bazaar. Turun je daripada tram ni, saji tebal turun. Tengok sekeliling ni. Tebal gila snow ni, babe. Tebal gila turun. Sebelum ni turun nipis-nipis je. Kali ni turun tebal. Malam ni Istanbul penuh dengan salji. Ya Allah, bestnya. Happy. Dah main salji. Snow lebat gila, snow lebat gila. Istanbul ni dah 2 tahun tak turun snow. Ni baru dia turun. Alhamdulillah. Okay, dekat depan tu Grand Bazaar. Kalau korang boleh tengok betapa lebatnya snow turun ni. Sampai termasuk dalam mulut aku snow. Okey, ni Grand Bazaar. Kita nak masuk ke dalam. Inilah dia Grand Bazaar yang famous. Macam-macam boleh jual. Yang paling cakap Melayu pun ramai. Mantap, babe, mantap. Sini dapat akses. Warna demo. Kedai ni banyak baju-baju lah. Lawa-lawa tu baju dia. Alhamdulillah, snow turun tempat gila kat Istanbul. Kita pun mandi snow hari ni. Kau-kau lebat.
Ni rumah kita kan? Ha. Dekat je rupanya dengan Grand Bazaar. Rumah kita? Tak naik. Naik mana? Okey, selamat pagi. Hari ni last day kita dekat Turki. Pagi ni kita nak jalan-jalan tu dekat museum yang dia panggil Panorama. So aku punya flight hari ni pukul 11.30 malam. Pagi ni kita ada masa sikit nak jalan-jalan. Nanti petang nanti baru kita pergi airport untuk ambil flight kita. Ni aku sekarang ni nak ke tram station Cembelitas. Daripada Cembelitas tu kita naik train menuju ke Panorama. Panorama ni tempat sejarah, memang menarik. Panorama ni antara tempat yang must visit kalau datang Istanbul. Tapi nak masuk Panorama ni dia ada ni lah, ada charge lah, kena bayar tiket. Lebih kurang dalam RM95 duit Malaysia. Ataupun kalau duit lira RM700. Okey, daripada stesen Cembelitas tadi kita turun dekat stesen Topkapi untuk ke Panorama 1453 Museum. Tu nama dia. Okey, kita dah sampai. Sini snow banyak lah. Dekat area Topkapi ni banyak snow berbanding dekat Sultan Ahmed dia. Ini snow turun agak lebat. Panorama tu kat sana. Panorama 1453. 1453 tu adalah tahun Sultan Fatih menakluk Konstantinopel. Iaitu disebut sebagai Istanbul sekarang ni. Yang pijak ni. Tu meriam pun ada. Meriam zaman-zaman ni. Replika kot. Replika. Jaga ada ais, jaga ais yang dekat ni. Yang dekat kayu ni kena hati-hati. Licin, boleh tergolek weh. Kita masuk je museum ni dah disambut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ni dia punya replika dah. Yang ni pula dia punya replika kapal dia. Jom kita masuk dalam. Kita dah berada kat dalam Panorama 1453. Ni Khalifah Turki Ottomaniah kan? Ni pengasas pertama Turki Ottomaniah. Bayar dia tarik kapal lah. Daripada sini naik ke sebelah sini. So bila kapal dah berlabuh kat sini boleh serang. Dan ni adalah jajahan Rom Timur dulu. Rom Timur. Ni Rom Timur. beza Kalau Sultan Fatih tak jajah tempat ni, sampai sekarang Istanbul ni tak wujud. Dia jadi Eropah punya ni lah. Tak tahu negara mana, mungkin Itali ke Greece ke. Ni hadis Nabi SAW berkenaan dengan ni lah, Konstantinopel. Ni yang dipanggil Panorama ni. macam zaman 3D. macam ada zaman masuk sini. Ni yang dipanggil Panorama. Inilah keadaan pada waktu tersebut. Pada waktu apa ni, penaklukan tersebut. Seolah-olah kita ada di dunia. Dia 360 ya tempat ni. 360 360. Kita boleh tengok tembok tu macam ada lawan. Ni apa yang berlaku pada 1453 waktu penaklukan Konstantinopel. Memang mantap lah. Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini gambaran dia, bang. Wang. Tempat ni dia 360 lah. Memang puas hati lah. Best. Melaka jatuh 1511. Panorama 1453 ni bagi aku memang best gila. Dia punya experience 360 tu satu pengalaman yang baru bagi aku. Tempat yang wajib datang kalau berkunjung ke Istanbul. Settle kita tengok apa ni, panorama tadi.
Turun bawah je, snow halus-halus dah mula turun. Kalau ikut fokus dekat Istanbul ni, semalam sampai Ahad ni snow akan turun dengan lebat lah. Snow dah mula lebat. Tadi sikit-sikit turun, ni dah mula lebat lah. Tengok, nampak macam hujan tapi sebenarnya snow. Kita dah turun train dekat train station Beyazı. Kali kita nak masuk balik Grand Bazaar. Grand Bazaar ni dah 2-3 kali dah masuk. Dah masuk, dah beli, keluar ada benda yang yang apa ni, tak puas lagi nak beli. Masuk balik. Okey, selesai dekat apa Grand Bazaar. Kita nak balik dekat kita punya rumah. Kita nak packing, nak siap-siap. Lepas tu pukul 6 kita gerak terus ke IST, Istanbul International Airport. So kita punya flight malam ni pukul 11.40 malam. Kita akan transit di Dubai. Lepas tu kita terus gerak balik ke Malaysia. Aku sekarang dah ada dekat airport Istanbul, airport IST. Lengkaplah trip Turki kali ini. Kita berjumpa lagi di trip yang akan datang. Thank you. Jap. Belum habis lagi. Okey, aku dah sampai dekat Dubai. Kita orang transit dekat Dubai selama 22 jam. So hari ni kita akan pergi Dubai tour satu hari. Ni di airport Dubai. Sambil menyelam minum air. Settle kita apa travel dekat Turki, kita sama travel kat Dubai pula. Sehari pun tak apalah, janji dapat travel kan. Itu yang bestnya kalau kita ambil ni flight transit lama. So kita boleh keluar kat area tempat tu, kita boleh jalan-jalan. Hari ni kita jalan-jalan Dubai. Okey, ini kenderaan kita untuk kita day tour ini dekat Dubai. Van 14 seater. Okey, hari ni kita pergi jalan-jalan dekat Dubai. Let's go. Kita dah gerak kat dalam van. Destinasi pertama kita ni, kita nak pergi breakfast dulu. Okey. Jalan jam teruk lah dekat Dubai. Luar je airport terus jam. Okey, kita dah sampai dekat tempat untuk kita breakfast. Kita breakfast pagi ni dekat Dubai. Kita makan kat sini. Kat sini, Pak Daba Restaurant. Kita tengok apa menu yang dijual. Biasa menu ni lah, menu makanan Arab pagi-pagi kan. Apa menu yang sedap kat dalam kedai ni, Pak Daba. Jom kita tengok. Mantap macam ni. Add paratha. Add paratha. Okay. Okay, ni breakfast kita untuk hari ni, untuk pagi ni. Okey, ni kita punya destinasi pertama kita kat Dubai. Ni dia panggil apa? Dubai Frame. Dubai Frame. Dubai Frame ni besar dan tinggi. Okey, kita ambil gambar sekejap dekat sini. Lepas tu kita gerak ke destinasi seterusnya. Okey, ni kita punya destinasi kedua. Nama tempat ni Museum of Future. Tempat ni kalau pergi Dubai memang orang tahulah kalau ambil gambar kat sini. Memang orang tahu ni dekat Dubai. Sebab kat Dubai ada benda ni. Ada LRT pun dekat sini. Kalau kita nak masuk dekat dalam apa ni, Museum of Future ni, yang bulatan tadi kan, ni punya tempat masuk. Ukiran dekat dia punya atas bumbung ni macam cantik lah. Ceiling, ukiran dekat ceiling ni. Dia ukiran, lepas tu dia ada berlampu-lampu pada ukiran. Cantik. Ok,
Okey, dekat dalam Future Museum ni ada satu kedai kopi ni, robot yang buat kopi. Ada kopi robot yang buat. Kita order dekat sini, lepas tu nanti dia akan buat dia. This is the beginning of AI. Ni apa kita punya destinasi sekarang ni. Tempat ni dipanggil Miracle Garden, Dubai Miracle Garden. Dekat dalam ni ada bunga-bunga, bunga-bunga yang cantik-cantik. Dia ubah bunga ni jadi cantik. Ni dia Dubai Miracle Garden. Dia banyak bunga-bunga. Okey, kita dah sampai kat Dubai Mall sekarang ni. Jalan ni kita terus sampai ujung sekali baru kita dapat view Burj Khalifa. Okay, ni first time aku masuk Dubai Mall lah. Aku tak tahu dalam tu ada apa. Jom kita pergi riki-riki kat dalam tengok. Okay, welcome to Dubai Mall. At the top Burj Khalifa. Itu dia. Jom kita masuk dalam. Memang luxury betul lah tempat ni. Ramai gila banyak orang dekat luar Dubai Mall ni. Ni kira macam area luar KLCC ni. Tu Burj Khalifa. Ni bang. Okey. Abang cantiknya. Tu dia Burj Khalifa. Itu dia Burj Khalifa. Cantiknya. Ramai gila orang weh. Tengok kawasan ni lebih kurang macam KLCC kat luar KLCC. Jom kita naik ke atas sekejap. Orang cakap lawa atas ni. Ni dia Burj Khalifa Dubai. Selepas balik dari Burj Khalifa, kami jalan-jalan di Dubai Old Town dan seterusnya terus kembali ke airport dan pulang ke Malaysia. Sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di destinasi yang seterusnya.